mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini. Ini merupakan perkembangan terkini mengenai Luqman Hakim Syamsuddin, seorang pemain yang pernah menggegarkan nama Malaysia sebelum kemunculan Arif Aiman. Luqman bakal bergelar ejen bebas selepas ini apabila kontraknya di Eropah bakal berakhir pada 30 Jun ini. Ia sekaligus memberi ruang kepada beliau untuk berunding dengan mana-mana kelab yang berminat mendapatkan khidmatnya, sama ada di dalam negara maupun luar negara. Sebelum saya meneruskan ulasan ini, izinkan saya mengambil masa anda semua terlebih dahulu. Jika anda semua suka dengan cara penyampaian saya, bantu saya dengan cara menekan butang like untuk video ini dan juga tekan butang subscribe pada mana yang belum lagi subscribe channel saya. Saya hargai keringanan jari anda kerana bantuan anda itu akan membantu saya melepasi target 200,000 subscriber untuk tahun ini. Terima kasih. Mari kita teruskan ulasan ini dengan lebih mendalam. Selepas beraksi secara pinjaman bersama kelab Jepun iaitu Yokohama Sports pada musim lepas, penyerang berusia 23 tahun itu kini kembali bersama kelab Belgium itu. Ketika ini Luqman Hakim Syamsuddin telah menjadi buruan 3 pasukan Liga Super di Malaysia. Wartawan sukan The Star iaitu T. Avineshwaran mendedahkan ketika ini Selangor FC dan Negeri Sembilan FC sangat serius untuk mendapatkan khidmatnya untuk musim ini. Selangor dan Negeri Sembilan sedang sibuk untuk mendapatkan khidmat penyerang muda itu untuk klub masing-masing. Jika beliau menyertai The Red Giants, ada kemungkinan beliau akan dipinjamkan ke Negeri Sembilan, katanya di X. Selain Selangor dan Negeri Sembilan, kelab dari Pantai Timur iaitu Terengganu FC, mereka juga dilaporkan berminat mendapatkan khidmat Luqman Hakim. Ini selepas ahli lembaga pengarah bukan eksekutif KV Kortrijk, Amin Fuad mendedahkan Terengganu FC ada berhubung dengan Dick Carrolls berhubung status Luqman. Rasanya Terengganu pun ada berhubung dengan KV Kortrijk, katanya di X. Sebelum ini, Terengganu FC pernah menyatakan minat untuk menyambar khidmat Luqman Hakim menerusi Ketua Pegawai Eksekutif mereka, Muhammad Sabri Abbas. Ini jelas membuktikan bahawa Luqman Hakim masih dimahukan oleh klub-klub besar di Malaysia walaupun sejak beberapa tahun kebelakangan ini kurang minit permainan. Sebelum ini, Tunku Mahkota Johor juga telah memberikan pandangan pribadi baginda terhadap Luqman Hakim. Pemilik Johor Darul Takzim JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, baginda meluahkan rasa kasihan melihat Luqman Hakim Syamsuddin apabila terpaksa bergelut untuk beraksi di peringkat tertinggi di Eropah hingga menyebabkan keupayaannya tenggelam. Tunku Ismail berkata Luqman yang kini beraksi bersama klub-klub di Eropah sedang cuba menyesuaikan diri dan dia adalah pemain yang mempunyai kualiti. Namun ketika ini dia tidak mampu mengekalkan permainan pada tahap optimum. TMJ juga berkata bahawa tidak semestinya awak bermain di luar negara, awak akan bagus, bergantung kepada kategori liga mereka. Sebagai contoh, Titus James dahulu bermain di Perancis, tapi tiada sumbangan dia kepada pasukan kebangsaan. Sama juga macam Luqman Hakim. Kasihan juga saya tengok kerana dia adalah pemain baik dan ada attitude yang baik. Cuma dia tiada kualiti perlawanan ataupun minit perlawanan kerana peluang bermain di Eropah bukannya senang, katanya dalam temu bual yang disiarkan di laman Facebook JDT. Mengikut rekod, pada awal tahun 2023, kita hanya menyaksikan pemain berasal dari Kota Baru itu diumumkan menyertai klub Iceland iaitu Njordvik FC secara pinjaman. Luqman sebelum ini telah mencipta sensasi apabila menandatangani kontrak profesional bersama Kortrijk pada tahun 2020, sekaligus menjadi pemain Malaysia pertama yang bermain di Belgium. Penampilan senior pertamanya untuk Kortrijk adalah pada 24 Oktober 2020 ketika menentang FC Anderlecht selepas dia masuk sebagai pemain gantian pada minit ke-74 permainan. Namun selepas itu, Luqman lebih banyak beraksi bersama skuad pembangunan dan skuad bawah umur sekaligus menjejaskan prestasinya. Berikutan kekurangan minit perlawanan selain sukar mendapatkan tempat dalam kesebelasan utama pasukan, ia telah mendorong beberapa pihak bagi mencadangkan supaya pemain terbabit pulang ke tanah air supaya prestasinya kembali ke tahap terbaik seperti Arif Aiman. Itulah ulasan yang ingin disampaikan oleh saya untuk video kali ini.
Jadi, apa pula komen dan pandangan anda semua tentang penceritaan di dalam video ini? Jangan lupa kongsikan pendapat anda semua di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video ini sampai ke minit akhir.